What's up gang, welcome to my channel. So hari ni kita akan mainkan game bernama hantu kan. Game dah hantu. Jadi sebenarnya aku dah praktis awal-awal game ni. Best juga. Kau boleh test juga game ni macam mana main dia. Sebab game ni cuma elak-elak. Dia kejaran Xbox. Tu dia kerja dia. Jadi sekarang kita akan praktis lagi. Kita akan praktis. Aku dah belajar sikit main dia. Macam mana? Sekejap, kita pergi shop. Shop tekan Q. Shop tekan Q. Tekan apa? Boleh kita beli. Kita boleh beli je sebenarnya. Okay, ni kita warm up dulu. Macam mana main dia. Anjir. Anjir. Ada minum tu je. Five Nights at Friday. Aku lupa nak slide dia tekan apa. Slide dia tekan C lah. Aku lupa. Semua manusia aku lupa. Jika seseorang itu melupakannya. Anjir. Anjir. Kita kocek. Anjir. Dah, macam ni. Kita hancur. Alamak. Spot nak ada kat belakang. Benda Xbox. Anjir. Salah. Anjir. Cepat gerak. Janganlah nak omak semua. Anjir. Aduh, 3-1. Satunya. Kita salah satunya. Alamak. No. Kita warm up ya. Slide tekan C Sak. Macam tu. Korang boleh nampak kaki kita ni bergerak macam gila. Macam tu. Ni lompat. Sak. Tu slide. Tu sliding. Kalau kita nak gocek dia boleh, tapi cuma apa sebab dia besar. Sebab dia lagi besar dari kita. Jadi kita kalau nak elak tu kita kena patah balik ke belakang. Macam tu lah main dia. Dah ramai juga yang kalah. Sebab ini bukan saya saja kit. Jadi kita akan mempelajari macam mana ini memproses. Jadi kita main je. Kita main. Tekan sini Q untuk ke kedai je. Beli barang. Ni boleh. Dah. Kita dah beli. Lah. Aku dah beli dulu. Sinyak lah. Ni boleh tak kita pakai waktu apa? Waktu tu ke. Best juga kalau boleh main pakai ni. Best. Kita kalah. Kita dapat 79 coin. Sebabkan itulah aku akan slide semua. Kita akan angle siapa yang lebih hebat. Anjir. Ni korang semua kau tengok video ni memang hang lah. Memang lag. Sebab yelah apa laptop bentang kan. Kau dah tengok kan hashtag laptop kentang macam ni lah. Itulah kentang dia tu. Anjir. Ni bandar ni aku suka. Sebab
aku boleh meluangkan masa aku dekat bandar ni. Bandar ni luas sebenarnya. Tu pakai. Alamak, lari lu. Tengok lari lu. Jap. Cek posisi. Kadang-kadang net sport ni semua apa bela kan. Dia orang bela, tak tahu nak kena buat apa. Ya, aku pun tak tahu juga nak kena buat apa ni awal-awal. Kita lalu belakang sebab kita akan guna jalan besar dekat atas ni. Kita biasa berlompat je benda macam tengok kawan kita kepala kecil kan main dia kan ni. Kita santai, kita tengok pemandangan indah kat bawah. Tapi hati-hati, net sports ni jangan main mak. Oi, kita patah balik. Wait, anjir. Ish, dia orang jatuh. Bapak Nuk, dia orang jatuh. Yo, kat bawah dah tak ada lah. Aduh, Nuk lah. Donuk. Aku suka buat macam ni, tekan seal lepas lompat. Dia laju. Nampak tak laju kan? Yang mempermainkan. Okay, macam ni kita ankle dia. 1, 2, 3. Anjir. Dia tak dapat ankle kita. Anjir. Sekali. Anjir. Dia tak dapat. Anjir. Dia lemah. Aduh. Hang lah. Mana aku nak main ni? Anjir. Kita tengok je apa? Kamera sistem. Ada kamera sistem. Tapi tak ada. Tapi ni net sports yang seseram juga bawah. Kita turun bawah lah. Kita bosan. Asyik tu je apa yang duduk atas. Kita semua pun nak tengok kan macam mana kita main macam jadi orang pro kan. Ni kita orang main. Anjir. Oh tu lah ada mali. Anjir. Aku pro lah. Yang sangka aku noob. Anjir. Mak. Anjir. Dia kena ankle dengan aku. Patah balik. Sana ke sana. Ada sisa orang-orang yang masih selamat Dia pun pro juga nak ankle budak-budak kepala kertas ni. Yes bro. Chill. Kita chill main dia. Kita main children. Kita santai. Jangan kelam kabut. Jangan heboh lah main dia. Ni aja. Siapa ni? Oh, ada Tiani. Kita tak tahu tu siapa Tiani. Kita tak kenal. Kita cuma nak orang pandang kita remeh. Aku nak orang pandang kita remeh sebab dia akan sangka bahawa kita ni pro. Korang jangan langsung tunjuk kekuatan korang ke depan orang-orang. Kenapa? Sebab kalau diorang dah tahu teknik-teknik yang kau dah tunjukkan diorang, berarti kau dah buat kesalahan besar. Ni contohnya kau boleh ankle kan, kawan kau akan ikut juga kau ankle lah. Jadi yang kau dah tak ada barang tu lagi lah. Sebab kawan kau dah tahu cara nak main macam mana. Apa lagi main game. Aduh. Aduh. Aku sakit badan. Aduh, 31 nyawa. Ruangan ni kecil. Tempat dia kecil. Aduh. Dah.
Aku memang tak layak lah main tempat kecil macam tu. Kita tak layak. Kita tak layak main dekat sini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita pun nak tunjuk bahawa kita ni pro kan, tapi jangan tunjuk depan orang lain, sebab orang lain pun akan tahu bahawa kita ni bukan orang biasa. Jadi kalau kau nak secretkan entitas kau tu, kau misteri kan, baru diorang akan tahu bahawa engkau tu adalah sangat berbahaya jika kau bermain dengan dia. Macam tu. Korang tak faham, korang check Google lah macam mana apa yang aku katakan ni. Okey, dan itulah game dia. Senang.